Apa beza red flag dan red line? Dalam video ni saya akan bagi tahu. Dan saya juga akan bagi tahu apa red flag dan red line pada pandangan saya pada pemimpin-pemimpin parti utama dalam negara. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Red flag adalah istilah yang bermaksud tanda amaran atau signal bahaya yang menunjukkan adanya masalah, risiko atau perilaku yang tidak sihat. Masih boleh dinilai, disiasat atau diberi penjelasan. Contoh red flag dalam politik, tidak konsisten, konflik kepentingan, kurang ketulusan dan lain-lain. Manakala red line pula adalah had atau batas yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, tindakan akan diambil atau sokongan akan ditarik. Contoh red line adalah rasuah, menipu, salah guna kuasa, menghasut kebencian agama dan bangsa, tidak amanah dan lain-lain lagi. Nak senang faham? Tengok infografik ni. Nak senang ingat, red flag mengajak kita berfikir. Red line menentukan pendirian kita. Sekarang, jom kita tengok red flag dan red line pemimpin utama parti-parti di negara kita. Ini adalah dari sudut pandang saya. Sudut pandang korang mungkin berbeza. PKR dan Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Red flag, menyambung kontrak Azam Baki, isu saham Azam Baki dan isu mafia korporat. UMNO dan Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Yang ini red line. Ingat tak Datuk Seri Zahid Hamidi pernah kata dia jumpa penderma Arab. Sekarang kita pun dah tahu kisah sebenar penderma Arab tu. Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini pun red line. Dengan rasa tak bersalah, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah kata, tak ada 1 sen duit pun masuk ke poket sendiri. Semua masuk akaun parti. Parti PAS, Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Yang ni pun red line. Amanat Hadi. Sampai sekarang, Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang tak pernah tarik balik amanat tu. Lagi satu nak tanya pengundi Parlimen Marang. Korang memang tak kisah ke ahli parlimen korang selalu ponting? Parti Bersama, Saudara Rafizi Ramli. Setakat ni saya tak nampak red flag atau red line. Mesti korang marah kan? Okey. Kalau ada red flag atau red line Saudara Rafizi Ramli, korang komen kat bawah. InsyaAllah saya akan respon komen korang. Sebagai penutup, saya nak bagi peringatan kepada semua yang tengok video ni. Red flag membantu kita menilai pemimpin. Red line menentukan siapa yang layak memimpin. Red flag bagi tahu siapa mereka. Tapi red line menentukan siapa kita. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.